Okay, hai. Hari ni kita nak borak-borak sikit sebab rasa macam dah lama sangat tak buat vlog. Ya, memang lama dah tak buat. Sejak lepas kahwin. So, Syara dah kahwin dalam nak dekat 3 bulan, 2 bulan lebih. So, Alhamdulillah, Syara happy sangat, Alhamdulillah. Walaupun ada waktu pasang surutnya, biasalah kan dalam perkahwinan. Syara baru tahu yang kebahagiaan tu bukan bila kita sentiasa bahagia, tapi bila dua orang yang tak sempurna saling mencari kesempurnaan, saling menyempurnakan antara satu sama lain. Dan banyak perkara yang Syara nampak pada suami Syara dan Syara rasa bersyukur sangat. Cuma ada juga perkara yang Syara rasa macam sedih dengan diri sendiri. Yang pertama sekali, Syara tunjukkan diri Syara, side diri Syara yang sebenarnya. Tapi dalam masa sama ada juga sisi sebenar Syara tu yang Syara rasa macam Syara belum lagi dapat ubah benda tu. Dan Syara rasa macam sedih sebab suami Syara perlu menghadapi sikap Syahirah tu. Macam sedih lah kita rasa. Sampai suami kata, susah juga nak tegur awak sebenarnya. Apa yang perlu saya muhasabahkan diri? Saya bukan seorang yang negatif sebenarnya. Saya adalah orang yang suka berada dalam positif. Tapi ada beberapa keadaan membuatkan, tak tahulah kenapa. Jadi Syara rasa duduk dekat lain dekat, Syara rasa macam dunia tu ni terlalu luas untuk kau nak bersedih dengan kehidupan yang kau sekarang. Bila awak duduk dekat luar, awak duduk bergaul dengan orang, awak akan nampak yang peluang dan banyak nilai-nilai knowledge yang awak boleh belajar dari orang kat sekeliling. Dan tak pernah sia-sia untuk diri sendiri perbaiki manfaat lebih menjadi orang yang lebih baik. Sebab kebaikan tu sangat diperlukan oleh orang, oleh sekeliling kita kan. Kita sentiasa memerlukan kebaikan, manfaat. Jadi kalau kita berada kat satu tempat tu, mungkin orang dah tak boleh terima kita. Kita memang kena berhijrah ke tempat yang baru, mencari kehidupan yang baru. Sebab bila kita mencari kehidupan yang baru tu, kita akan dapat ilmu Allah, kita akan dapat pengalaman lagi, kita akan belajar tentang kehidupan. Yang mana kehidupan tu kita dapat belajar lah tentang kebesaran Allah Ta'ala, dapat melihat dunia. Sebab umur ni kan sekejap je. Umur 29 tahun ni kan sekejap je. Berbaki lagi 8 ke 7 bulan akan berakhirlah 2026. Dan habislah umur 29 tahun saya. Dan saya kena fikir apa achievement yang saya nak buat dekat diri saya, memandangkan tahun ini adalah tahun terakhir saya berumur 29 tahun. Oh my god, this is a really big question. Rasa berdebar macam apa yang aku perlu buat, apa yang aku perlu reset balik tentang goal aku, mengikut kapasiti aku, bukan kapasiti orang lain. Ketika aku duduk rapi ini, mak saya tak lagi nahan aku beramin Allah, semoga Allah memberi petunjuk pada Syahirah. Kita nak berhijrah, tapi yang memudahkan kita untuk memberi kekuatan kita untuk berhijrah tu adalah Allah Ta'ala sendiri. Sebab kita dah selesa berada dekat satu tempat, dan kita cari challenges. Tapi ada keadaan yang macam challenge tu kita dah fulfill, kita dah capai. Menyebabkan kita jadi constant, tak berkembang. So kita perlukan tempat baru untuk kita berkembang. Tapi kita nak melangkah masalah dia. Kita tak yakin diri, tawakal. Ini berbalik pada tawakal kepada Allah Ta'ala, itu yang paling penting. That's it, my part for today.